vacuum cordless daripada Swiss Thomas guys. Harga dia memang aku tak tahan. Harga macam beli harga mainan tau. Harga dia memang murah. Tak tahu lah macam mainan dia punya harga ni. Okey, untuk dia punya panjang pinggang aku memang sedap lah. Nak mop ke, nak vacuum pun boleh. Bila korang nak mop, korang boleh letak dia punya kain ni tau. Dia ada bagi satu kain microfiber ni. Ni korang boleh letak kan, tampalkan dekat belakang ni lah. Dia ada bagi double tape kat sini. Jenis Velcro. Untuk kereta memang sesuai sangat lah. Dia ada bagi extension hose ni, yang kecil soket ni. Dia macam masukkan je. Untuk ruang-ruang sempit ke, bila korang vacuum korang punya kereta, tak payahlah gunakan wire kan. Macam ruang-ruang sempit macam ni, tak ada masalah lah. Bersih lah. Sementara tengah promosi untuk vacuum cordless ni, untuk kapet boleh, dalam kereta boleh. Dia menggunakan charger kabel Type-C. Korang boleh charge mula menggunakan dia punya kabel ni. Lepas tu macam-macam lagi lah dia bagi brush ni, kain microfiber ni. Korang boleh tekan link kat bawah.